Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be honest dengan anda, saya tak tahu harga jualan tablet yang saya nak review ni, but based on model yang dikeluarkan pada tahun lepas, harga dia sekitar 7 hingga 800 ringgit Malaysia. That's why saya teka harga tablet ni pun bawah 1000 ringgit Malaysia. And kalau kita teliti satu persatu tablet yang ada dalam pasaran kita bawah 1000 ringgit Malaysia, spesifikasi tablet yang saya pegang ni boleh dikatakan antara yang top, dan yang paling awesome adalah dia punya display. Bayangkan dengan saiz 11.5 inci ni, resolution dia 2.5K. The best tablet untuk anda guna layan movie, layan drama dan juga anime. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Okey, perkenalkan, ini adalah Honor Pad X9A. Design dia lebih kurang sama dengan model sebelum ni. Dia bawa konsep minimalis, clean. Lepas tu ada brand Honor dekat sini, dan yang membezakan model lama dengan baru adalah area kamera. Untuk Honor Pad X9A ni, dia ada dedicated island. Lepas tu surface island kamera dia ni glitter. Di keliling dia punya kamera tu ada ring, menampakkan dia punya design ni ada elemen premium lah. Saiz screen tablet ni macam saya bagi tahu kepada anda tadi, besar 11.5 inci. Lepas tu dia datang dengan resolution yang sangat tinggi, 2.5K. Dia pakai IPS panel. Warna yang kita nampak dekat tablet ni betul-betul cantik. Vibrant dia bagi saya lengkap. Dia punya kontras tinggi dan brightness 400 nits yang cukup untuk HDR effect itulah. Pro tips, kalau anda nak layan, anda nak nikmati warna display yang ada dekat tablet ni, anda set dia punya brightness tu ke maksimum. Bukan sebab dia gelap tak nampak, tapi bila kita set dia punya brightness ke maksimum, kita akan nampak betapa hitam dan juga cerahnya kawasan yang gelap dengan kawasan yang terang. Dari situ kita boleh nampak banyak warna. That's why saya nasihatkan, kalau anda nak enjoy movie, anda nak enjoy drama, anda tinggikan dia punya brightness ke level yang maksimum. Seriously, watching experience dekat tablet ni terbaik. Bila kita sebut tentang watching experience, dia adalah combination antara visual dan juga audio. So untuk audio, dia datang dengan 4 biji speaker. Speaker dia memang sedap, dia tak flat, audio dia tinggi dan dynamic, ada bass, ada treble. And kalau anda rasa 100% volume tak mencukupi, anda boleh tambah, increase lagi ke 200%. Memang nice. Lepas tu dari segi spesifikasi. Okey, spesifikasi Honor Pad X9A ni dia tak adalah kita kata tinggi gila, tapi kalau kita tengok dia punya spesifikasi in detail, dia dah pakai Snapdragon 685 4G, RAM 8+8, yang extra tu adalah Honor RAM Turbo. Lagi storage dia 128GB, bateri memang besar, 8300 mAh, support Honor Quick Charge 35W. Dia pakai Wi-Fi AC sahaja, bukan Wi-Fi 6, dan untuk OS dia pakai Magic OS based on Android 15. So basically dia punya spesifikasi ni just nice dengan harga bawah RM1000 Malaysia. Saya guna untuk multitasking. Basically kita boleh buka banyak apps dalam satu masa. Kita boleh guna floating windows. Ini antara kelebihan dia juga. Contoh saya tarik keluar semua benda ni, anda akan dapat tengok ada ikon di belah kanan untuk satu apps tu. Bila kita tekan, dia akan jadi floating windows. Untuk floating windows ni kita boleh buka 2 floating windows dalam satu masa. Contoh saya dah buka satu untuk file, satu lagi saya buka untuk Google Chrome. So saya boleh guna sebenarnya bukan 2 apps dalam satu masa, tapi 3. Mana satu lagi? Di bahagian belakang ni yang paling besar. Contoh saya nak buka YouTube di bahagian belakang, still saya boleh tengok lagi 2 apps yang ada dekat sini. Saya boleh guna untuk typing. Memang membantulah bagi siapa-siapa yang suka multitasking. Lagi kalau kita buka, apa yang jadi? Okey, apa yang jadi kalau kita buka 3 floating windows dalam satu masa? Saya tunjuk contoh kepada anda. Apa yang akan jadi adalah dia akan minimizekan satu dan dia akan simpan dekat sini. Okey, kita letak dekat sini. So ada 2, satu Google Document, satu Chrome. Lepas tu ada yang ni extra lah, yang ni extra. Lepas tu dia ada minimize icon dekat sini untuk kita pantau. Dia ala-ala desktop mode lah, sangat-sangat membantu. Saya guna tablet ni untuk buat skrip dan beberapa kerja lain, ada update Facebook, ada pantau TikTok ads. So far bila saya guna tablet ni memang tak ada masalah langsung. Dia punya everything tu smooth
smooth. Kecuali macam bila apps yang baru, kita first time buka, dia ambil masa untuk loading. Untuk gaming, kalau game-game yang tak demanding sangat, contoh macam Mobile Legend, kita boleh set dia punya graphic quality tu kepada ultra, bukan high tapi kepada ultra. Kita dapat nikmati dia punya high refresh rate. Oh ya, saya lupa nak cerita kepada anda yang refresh rate untuk display dia ni tinggi. Bukan takat saiz besar 11.5 inci, resolution tinggi 2.5K, pakai IPS panel, tapi refresh rate dia 120Hz. Kalau kita pergi ke bahagian setting, kita pergi ke bahagian display ni, dia akan automatically tukar kepada kita yang mana patut guna 2.5K, yang mana patut guna Full HD. Kita just turn on sahaja dia punya smart resolution. So bila kita main game yang tak demanding macam Mobile Legend tu, kita akan nampak pergerakan hero tu smooth. Lepas tu kita akan nampak efek-efek tu sangat cantik, efek scale tu. So anda boleh tengok bila saya swipe pun dia punya gliding tu sangat smooth sebab dia pakai 120Hz. Untuk game yang heavy macam contoh Genshin Impact, sorry to say, walaupun kita boleh main dengan lower setting based on saya punya user experience, dia still ada lagging walaupun kita dah set dia punya setting tu kepada lowest graphic. Jadi kalau anda main Genshin Impact, saya tak berapa recommend lah anda untuk beli Honor Pad X9A ni. Seterusnya dari segi productivity, sebab tadi kita dah cerita nak guna untuk layan movie terbaik anime solo leveling, warna yang kita nampak tu mengancam, menggoda kan. Sekarang saya nak cerita tentang productivity. Tadi saya dah sentuh tentang dia punya multi windows ni. Saya matikan dulu dia punya YouTube. So saya dah tunjuk kepada anda tentang dia punya floating windows, dia punya split screen. Now saya nak cerita satu benda yang menjadikan Honor tablet ni special, iaitu dia punya Honor Docs. Tablet brand lain ada offer juga kepada kita something like Honor Docs, tapi dia offer third party, contoh WPS Office, ataupun kita kena subscribe macam Microsoft 365. Kita nak guna benda-benda macam tu, kita kena pakai Microsoft, ataupun yang percuma mungkin kita boleh pakai Google Docs lah. Tapi untuk Honor ni, dia datang dengan dia punya own apps yang kita boleh guna untuk main dengan dokumen. Kita boleh main Google Excel ataupun Sheets, kita boleh main new slide PowerPoint. Lepas tu yang best lagi, dia ada PDF tools. So kita dah tak perlukan Adobe Acrobat yang mahal tu, Adobe, kita tak perlu dah benda tu. Kita just main dekat dia punya tools dekat sini. Plus kita nak manage file ataupun folder dekat sini pun sangat-sangat mudah. Contoh saya dah buat Samurai Yakiniku folder, saya pun ada buat Mona Lisa folder. Lepas tu kalau kita nak pindahkan tu, kita boleh tarik saja. Contoh saya pindahkan yang ni, saya drag dia, lepas tu saya drop dekat Samurai Yakiniku, dia akan drop, kita akan masuk macam tu. Cara nak navigate dia punya folder file ni sangat mudah, lebih kurang sama dengan kita punya PC. So Secara kesimpulannya, tablet ni kalau anda nak guna untuk movie, memang terbaik Dia punya resolution tadi betul-betul mengancam, image yang kita nampak tu sharp. Lepas tu kalau anda nak guna untuk productivity, untuk kerja pun okey. Oh ya, saya lupa nak cerita kepada anda satu benda. Tablet ni actually dia bukan datang lah, saya tak pasti dia datang atau dia datang secara percuma ataupun anda kena beli secara berasingan. Dia ada dia punya keyboard dan juga folio case ni. Dia ada keyboard dengan folio case. Keyboard dia standard lah, dia connect secara Bluetooth. Lepas tu bateri tahan agak lama. Feeling typing lebih kurang sama dengan mana-mana Ultrabook. Dia chiclet keyboard kan. So untuk dia punya stylus, stylus ni dia kena charge guna standard USB-C. Lepas tu dia connect secara Bluetooth. Dari segi dia punya detection, adakah dia tepat dan sebagainya, saya terus tunjuk kepada anda supaya anda dapat nilai sendiri. So dia ada sedikit delay, tapi okey untuk kita catat apa-apa nota. So anda boleh nampak kan ada delay sikit tu. Okey, sekarang saya nak tulis something. Saya tukar dulu kepada pen. Review. Okey, anda boleh nampak kan ada delay kan. Review Honor macam tak okey ni. Tulisan saya agak hodoh sikit, so kita sapu. Honor sekali lagi kita tulis semula. Honor Pad X9A.
9A. So, anda boleh nampak dia punya detection tu macam mana. Nak guna untuk drawing, saya tak berapa recommend. Tapi kalau nak guna untuk ambil nota tu, tak ada masalah. Dia ada extra feature yang mana dia boleh transcribe kita punya tulisan tadi. Saya guna lasso tool, saya tarik keluar. Lepas tu ada pilihan. Kita boleh buat transcribe to text and dia akan detect. Walaupun tulisan saya ni tak cantik sangat, tapi anda boleh nampak. Okey lah. Dia tulis review Honor Pack X99. Sepatutnya 9A lah. Mungkin tulisan saya ni nampak, tapi sebenarnya tulisan saya ni nampak 9, so betul lah X99. Lepas tu kita boleh terus tulis dekat mana-mana search box. Contohnya macam sini, saya tulis Ashraf Jeffrey. So dia akan detect lah sebenarnya. Okay, nampak tak? So dia tulis Ashraf Jeffrey. Anda boleh tengok biodata, Wikipedia, umur. Ada juga orang cari umur saya. Apa-apa pun dia datang. Stylus ini berfungsi, cuma nak guna untuk digital drawing tu saya tak recommend. Guna untuk ambil nota, itu memang okey lah. So sekali lagi, overall kalau anda sedang cari satu tablet bawah 1000 yang short untuk anda layan movie, drama ataupun anime, then ini adalah yang terbaik anda boleh dapat sekarang. Performance dia pun okey, nice. Anda boleh buat multitasking, memang boleh tingkatkan produktiviti anda. Cuma dia punya stylus macam anda dapat tengok tadi, ada sedikit kekurangan lah. Apa-apa pun bawah RM1000 Malaysia, saya percaya ini antara tablet yang sangat berbaloi untuk anda beli. Nanti saya akan letak link beli dalam ruangan description box below. Sekali lagi, saya tak pasti dia punya aksesori ni datang sekali ataupun tidak. Apa-apa pun anda tekan dulu link yang saya letak dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar apa? Jumpa lagi.